Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Pertama sekali yang berusaha Puan Fatimah serta rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati. Baiklah, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Iman Alasha binti Sulaiman, pelajar PPI SMP daripada IPG Kampus Bahasa Melayu. Jadi terlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat melaksanakan perbentangan pada hari ini dalam suasana yang penuh bermakna. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk saya bagi menyampaikan pembentangan ini. Pada kesempatan ini, saya ingin membentangkan tajuk yang telah ditetapkan dalam pentaksiran berterusan iaitu Guru Global Penggerak Aspirasi Negara Kalis Masa Depan. Jadi, tajuk ini amat penting untuk kita fahami kerana ia berkait rapat dengan perkembangan ilmu dan amalan dalam bidang pendidikan. Saya berharap pembentangan ini dapat memberi pencerahan serta mencetuskan idea baru serta membuka ruang perbincangan yang kritis dan analitis serta membina yang dapat membina dalam kalangan kita semua. Jadi akhir kata sebelum saya mulakan isi utama, saya berharap agar audiens dapat memberi perhatian sepenuhnya sepanjang pembentangan saya pada kali ini. Baiklah, jadi berdasarkan tajuk pembentangan kita pada hari ini, saya ingin menerangkan, jadi pembentangan saya pada hari ini akan membincangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan masa kini serta implikasi aspirasi tersebut terhadap pembentukan identiti guru berjiwa pendidik dalam mendepani cabaran isu-isu global. Dan aspirasi pendidikan ini bukan sekadar menetapkan matlamat tetapi menjadi panduan utama dalam melahirkan guru yang berwawasan, berdaya saing dan juga berjiwa pendidik yang sejati. Jadi dalam hal ini, ia sangat penting kerana guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah ia juga menjadi penggerak utama dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi cabaran global dengan penuh keyakinan dan ketahanan. Jadi pertama sekali saya pergi kepada pengenalan pembentangan pada hari ini. Era globalisasi dan revolusi cyber telah mencetuskan anjakan paradigma dalam sistem pendidikan negara di mana kecemerlangan bukan lagi dianggap sebagai satu destinasi statik. Malah, ia merupakan satu perjalanan yang sentiasa dinamik. Bagi menepani cabaran dunia baru yang kompleks, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyasarkan penguasaan kemahiran abad ke-21, PA21, yang merangkumi aspek pembelajaran, inovasi serta literasi media dan teknologi. Manifestasi keberhasilan agenda ini sangat bergantung kepada transformasi identiti guru berjiwa pendidik yang kompeten dalam mengintegrasikan elemen kreativiti, komunikasi dan pemikiran kritis dalam setiap sesi pemudahsyaraan. Justru itu, setiap pendidik perlulah memikul tanggungjawab sebagai ejen perubahan yang kalis masa depan bagi memastikan modal insan negara mampu bersaing secara kompetitif di peringkat global. Daripada Radin Dayasin 2018. Baiklah, seterusnya saya akan mulakan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan masa kini. Baiklah, bagi mengelakkan kekeliruan berlaku, izinkan saya menerangkan dahulu iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan pada masa kini. Jadi, sistem pendidikan Malaysia pada masa kini sedang bergerak ke arah transformasi yang holistik dengan matlamat melahirkan generasi yang mampu bersaing di peringkat global. Hala tuju ini difokuskan kepada dua komponen utama, iaitu aspirasi sistem dan aspirasi murid. Kedua-dua aspirasi ini merupakan aspirasi yang berbeza. Jadi, pertama sekali aspirasi sistem, ia menekankan kepada kualiti pendidikan yang setanding dengan antarabangsa serta bagi memastikan equity yang adil bagi merapatkan jurang antara murid bandar
dan luar bandar. Sementara itu, aspirasi murid pula ia menekankan pembentukan modal insan yang bukan sahaja cemerlang akademik, malahan juga memiliki kemahiran berfikir secara kritis, sahsiah yang mantap melalui etika dan kerohanian, serta daya kepimpinan yang tinggi. Jadi, gabungan kedua-dua aspirasi ini menjadi kunci utama dalam membentuk identiti guru berjiwa pendidik yang kompeten, berwawasan dan bersedia dalam mendepani cabaran dunia tanpa sempadan. Baiklah, saya teruskan untuk membentangkan aspirasi sistem terlebih dahulu. Seperti yang saya cakap tadi, aspirasi sistem mempunyai dua aspek iaitu kualiti dan juga equity. Dan pada hari ini, saya akan menerangkan kedua-dua aspirasi sistem ini. Baiklah, jadi saya akan mulakan dengan kualiti terlebih dahulu. Jadi, sistem pendidikan Malaysia pasca 2025 memberi penekanan yang besar terhadap aspek kualiti. Kualiti ini diukur melalui penanda aras antarabangsa seperti PISA dan TIMSS bagi memastikan murid kita mempunyai daya saing global. Jadi, fokus utama dalam hala tuju ini ia melibatkan pemerkasaan guru sebagai pakar digital, transformasi pentaksiran yang lebih holistik serta penyediaan infrastruktur sekolah yang kondusif. Semua komponen ini digabungkan untuk memastikan ekosistem pendidikan negara benar-benar mampu untuk melahirkan generasi yang kompetitif di peringkat dunia. Dari segi penanda aras global, sasaran utama ialah meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dunia bagi penilaian TIMSS dalam bidang sains dan matematik. Untuk mencapai sasaran ini, guru perlulah berperanan sebagai pemudah cara atau fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada abad ke-21. Oleh itu, latihan pembangunan profesional berterusan atau CPD dilaksanakan secara sistematik agar guru sentiasa meningkatkan kemahiran dan kepakaran mereka. Guru yang berkemahiran tinggi akan menjadi tunjang kepada keberkesanan sistem pendidikan kerana mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Selain itu, aspek pentaksiran turut diberi perhatian melalui pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS. Pentaksiran ini menekankan kualiti item yang berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT. Penilaian sahsiah murid melalui pentaksiran berdarjah ataupun PBD serta kualiti amali dalam bidang STEM dan TVET. Semua ini bertujuan bagi memastikan murid bukan sahaja cemerlang dari segi intelek tetapi juga mantap dari segi sahsiah dan kemahiran praktikal. Dalam masa yang sama, pemerkasaan sekolah digital turut dilaksanakan dengan memastikan capaian internet yang baik serta peralatan digital yang mencukupi untuk PDP dalam talian dan luar talian. Infrastruktur sekolah juga dijamin melalui penyelenggaraan fasiliti standard tinggi agar persekitaran pembelajaran sentiasa selamat dan kondusif. Jadi secara ringkasnya, dimensi kualiti ini boleh dilihat melalui tiga aspek utama. Pertama, dari segi input, ia melibatkan guru yang pakar serta kemudahan yang lengkap bagi mewujudkan ekosistem pendidikan yang kondusif. Yang kedua, dari segi proses, ia menekankan pengajaran yang amat interaktif dan berasaskan data untuk menghasilkan pembelajaran yang menarik serta berkesan. Yang ketiga, dari segi output, ia memberi fokus kepada pencapaian kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT yang akhirnya melahirkan graduan yang kompetitif di peringkat global. Keseluruhan usaha ini menunjukkan bahawa aspirasi sistem kualiti bukan sekadar slogan tetapi merupakan strategi menyeluruh untuk memastikan pendidikan Malaysia benar-benar mampu bersaing di pentas dunia.
Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang implikasi daripada aspirasi sistem daripada aspek kualiti. Jadi, baiklah. Aspirasi sistem kualiti pendidikan pasca 2025 bukan sahaja menekankan pencapaian murid tetapi turut memberi implikasi yang besar terhadap pembentukan identiti guru berjiwa pendidik. Identiti ini digambarkan melalui 3 aspek utama. Pertama sekali, guru sebagai arsitek kecemerlangan yang mempunyai akuntabiliti yang tinggi, bertanggungjawab memastikan setiap murid dalam mencapai piagam ilmu yang diiktiraf dunia. Yang kedua, iaitu guru sebagai inovator pedagogi, iaitu pakar yang kreatif dalam menggunakan teknologi digital untuk menghidupkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT dalam bilik darjah. Yang ketiga, guru sebagai pendidik guru sebagai pendidik berintegriti yang bertindak sebagai penilai jujur. Ia memastikan kualiti kemajuan murid dapat dinilai secara adil dan saksama. Kesemua ciri ini membentuk jati diri guru yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga berwawasan dan beretika. Dalam masa yang sama, sistem pendidikan guru bersedia mendepani cabaran isu-isu global yang semakin kompleks. Antara cabaran utama ialah daya saing pasaran global yang menuntut graduan mempunyai nilai pasaran yang tinggi melalui penguasaan kibat. Selain itu, revolusi industri 4.0 dan perkembangan kecerdasan buatan ataupun AI menuntut murid dilahirkan sebagai individu yang kreatif dan berinovasi agar mereka mampu memasuki dunia baharu yang tidak mudah ditiru oleh teknologi. Jadi cabaran lain ialah literasi maklumat dan krisis kebenaran di mana guru berperanan sebagai benteng utama untuk melatih murid menapis maklumat palsu secara kritis. Seterusnya, memastikan mereka menjadi pengguna maklumat yang bijak dan bertanggungjawab. Jadi kesimpulannya, pembentukan identiti guru berjiwa pendidik dan keupayaan menepani cabaran global adalah dua aspek yang saling melengkapi dalam aspirasi sistem pendidikan masa kini. Guru bukan sahaja perlu berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pemimpin, inovator dan penjaga integriti pendidikan. Dengan gabungan aspirasi sistem dan murid serta kesediaan menghadapi cabaran global, pendidikan Malaysia mampu melahirkan generasi yang berdaya saing, beretika dan bersedia untuk mendepani dunia tanpa cabaran. Jadi, seterusnya ini adalah implikasi utama daripada aspirasi pendidikan tadi, iaitu kualiti pasca 2025. Yang pertama sekali, peralihan budaya belajar daripada hafalan kepada pemikiran aras tinggi KEBAT. Jadi ini sebenarnya berkesinambungan dengan tadi, tapi ada perbezaan sedikit. Jadi sistem pendidikan tidak lagi berorientasikan peperiksaan semata-mata, sebaliknya memfokuskan kepada pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Jadi implikasi dia, pelajar akan dilatih untuk berfikir secara kritis, kreatif dan mampu untuk selesaikan masalah dunia sebenar melalui amali STEM dan TVET macam tadi yang dikatakan. Jadi ini akan generasi yang bukan sahaja bijak di kertas tetapi mahir bertindak dan berinovasi. Seterusnya adalah pemekasaan guru sebagai pakar teknologi dan digital. Apabila sekolah ditransformasikan menjadi sekolah digital, peranan guru berubah secara drastis daripada penyampai maklumat tradisional kepada pemudasyara fasilitator. Jadi implikasi dia, guru perlu menjalani latihan profesional CPD secara berterusan untuk menguasai AI dan literasi digital. Ini memastikan kualiti pengajaran sentiasa dinamik dan relevan dengan perkembangan teknologi global sekaligus merapatkan jurang kualiti pendidikan antarabandar dan luar bandar. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dan saya akan pergi kepada aspirasi sistem equity
dalam PPPM 2013 hingga 2025. Jadi aspirasi ini memberi penekanan kepada keadilan dalam pendidikan, iaitu bagi memastikan setiap murid mendapat peluang yang sama untuk menikmati pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, lokasi geografi atau keupayaan diri. Jadi dalam konteks ini terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus, iaitu sokongan sosioekonomi dan pendidikan inklusif serta kesetaraan prasarana dan jurang digital. Jadi pertama sekali dari sudut sokongan sosioekonomi dan pendidikan inklusif, kerajaan menyalurkan bantuan sasar kepada kumpulan B14 melalui beberapa program lah seperti rancangan makanan tambahan RMT seperti yang dapat dapat kat sekolah tu. Seterusnya adalah kumpulan wang amanah pelajar miskin ataupun KWAPM dan pelbagai bentuk bantuan lain sebab kita ada sebab ada macam-macam bantuan dan inisiatif. Jadi langkah ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berpendapatan rendah agar anak-anak mereka tidak tercicir daripada arus pendidikan. Jadi selain itu, pendidikan inklusif turut diberi perhatian dengan menambah bilangan murid berkeperluan pendidikan khas iaitu MBPK di sekolah arus perdana. Jadi usaha ini bukan sahaja membuka ruang pembelajaran yang sama rata, malah ia menggalakkan penerimaan sosial dan dapat membinalah keyakinan diri murid berkeperluan khas. Jadi seterusnya dari sudut kesetaraan, prasarana dan jurang digital, kerajaan memastikan sekolah di Sabah dan Sarawak dan beberapa kawasan pendalaman ataupun semua kawasan pendalaman menerima kemudahan fizikal yang setara dengan sekolah di bandar. Seperti yang kita tahu, sekolah di luar bandar fasiliti dia sangat terhad. Jadi antara kemudahan fizikal yang setara dengan sekolah di bandar adalah termasuk bangunan sekolah yang selamat, bilik darjah yang kondusif dan selesa, serta akses kepada kemudahan asas. Jadi dalam era teknologi masa kini, keadilan digital sejagat juga menjadi keutamaan kerana semua murid berhak mendapat manfaat daripada dunia digital pendidikan, termasuk akses kepada komputer, internet dan bahan pembelajaran digital agar mereka tidak ketinggalan dalam arus teknologi semasa. Aspirasi equity ini akhirnya menghasilkan aliran impak yang amat jelas dari segi input, dana diagihkan secara sasar dan kebolehcapaian pendidikan diperluas ke kawasan pendalaman. Dari segi proses, pelaksanaan pedagogi berbeza atau differentiated teaching dalam bahasa Inggeris iaitu dijalankan mengikut potensi murid di mana guru menyesuaikan kaedah pengajaran agar setiap murid dapat berkembang mengikut kemampuan masing-masing. Dari segi output pula, wujudlah kesetaraan pencapaian akademik dan sosial. Murid daripada pelbagai latar belakang dapat mencapai tahap pendidikan yang setara sekaligus akan meningkatkan mobiliti sosial dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, aspirasi sistem equity dalam PPPM 2013 hingga 2025 bukan sekadar slogan tetapi satu usaha menyeluruh untuk memastikan pendidikan di Malaysia benar-benar adil dan inklusif dengan sokongan sosioekonomi, kesetaraan prasarana dan keadilan digital. Setiap murid berpeluang untuk mencapai potensi maksimum mereka. Jadi inilah asas kepada pembentukan masyarakat yang seimbang, berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran pada masa depan. Baiklah, seterusnya saya akan terus bergerak kepada implikasi serta cabaran dalam aspirasi sistem equity. Baiklah. Implikasi aspirasi equity terhadap pendidikan amat besar kerana ia membentuk identiti guru sebagai penggerak utama dalam memastikan peluang pendidikan yang sama rata.
Pertama sekali, guru dilihat sebagai ejen penyamarata yang berperanan menyediakan akses pendidikan setara untuk murid di bandar maupun di kawasan pendalaman. Jadi pada masa yang sama, aspirasi ini melahirkan guru yang berjiwa inklusif dan mempunyai empati yang sangat tinggi kerana mereka mampu untuk memahami serta membezakan keperluan murid berdasarkan latar belakang sosioekonomi dan budaya. Selain itu, guru turut dituntut untuk memiliki kreativiti dan adaptability yang sangat tinggi, iaitu kebolehan mengubah suai bahan pengajaran mengikut kesesuaian lokaliti murid serta sumber yang terhad. Dengan identiti sebegini, guru bukan sahaja dapat menyampaikan ilmu tetapi juga dapat menjadi ejen perubahan sosial yang memastikan keadilan pendidikan benar-benar terlaksana. Jadi, walau bagaimana aspirasi equity ini turut berdepan juga dengan pelbagai cabaran global yang kritikal. Antaranya ialah jurang digital di mana akses teknologi masih tidak seimbang antara murid bandar dan luar bandar. Jadi guru perlu berperanan bagi memastikan semua murid dapat rasa atau menikmati dunia digital pendidikan secara adil. Jadi, selain itu, isu kemiskinan pendidikan juga menjadi cabaran utama kerana ia menjejaskan akses murid kepada pendidikan berkualiti, terutamanya bagi keluarga yang berpendapatan rendah. Di samping itu, aspirasi equity ini turut berkait rapat dengan matlamat pembangunan mampan iaitu SDG 4, iaitu menyediakan pendidikan inklusif dan saksama menjelang tahun 2030. Hal ini turut menuntut guru untuk mendukung standard kemanusiaan sejagat dalam usaha melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran masa depan. Jadi kesimpulannya, implikasi aspirasi equity jelas membentuk guru sebagai insan yang inklusif, kreatif dan berdaya tahan, manakala cabarannya pula menuntut kebijaksanaan serta komitmen yang tinggi dalam menangani isu jurang digital, kemiskinan pendidikan dan juga tuntutan global. Dengan semangat ini, guru menjadi tonggak utama dalam memastikan pendidikan di Malaysia benar-benar adil, seimbang dan mampu memenuhi aspirasi negara. Jadi ini merupakan ringkasanlah daripada implikasi yang saya terangkan tadi. Yang pertama sekali, pengazaman mobiliti sosial melalui sokongan sosioekonomi dengan adanya bantuan sasaran seperti RMT dan beasiswa untuk kumpulan B40 serta pemerkasaan pendidikan inklusif untuk murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi implikasinya, kekangan kewangan dan fizikal tidak lagi menjadi penghalang untuk pelajar cemerlang. Seperti kita boleh lihat sebelum ni ada beberapa sekolah di luar bandar mempunyai masalah. Jadi peluang mereka tak sama dengan peluang budak yang di bandar. Jadi dengan adanya ini, jadi kekangan kewangan dan apa-apa masalah berkaitan dengan kewangan tidak lagi menjadi masalah. Jadi ini membolehkan pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan atau murid istimewa dapat mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Seterusnya dapat mengubah nasib keluarga melalui peningkatan mobiliti sosial. Seterusnya adalah yang kedua adalah penghapusan diskriminasi geografi melalui keadilan digital. Penyediaan infrastruktur standard di pendalaman seperti Sabah, Sarawak dan kawasan orang asli serta akses internet sejagat bertujuan untuk merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar. Macam saya cakap tadi, biasa yang kita dengar murid di dalam bandar sahaja yang mendapat peluang untuk belajar melalui keadilan digital. Jadi biasanya murid-murid di Semenanjung, Sabah, Sarawak atau orang asli, mereka tidak berpeluang. Jadi penyediaan infrastruktur standard di pendalaman ini serta akses internet sejagat ini bertujuan untuk merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar.
Jadi implikasi dia, pelajar di kawasan pendalaman kini boleh mengakses sumber pembelajaran digital yang sama hebatnya dengan pelajar di bandar. Jadi ini mewujudkan kesetaraan pencapaian akademik di mana kualiti pendidikan yang diterima murid tidak lagi ditentukan oleh lokasi geografi sekolah. Baiklah, kita sudah pun menelusuri aspirasi sistem iaitu kualiti dan equity. Seterusnya kita berganjak pula kepada aspirasi kedua iaitu aspirasi murid. Aspirasi murid ni saya melihat kepada 3 aspek iaitu kemahiran berfikir, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Jadi izinkan saya meneruskan pembentangan kita pada kali ini. Baiklah, seterusnya tanpa membuang masa, saya akan terus pergi kepada aspirasi murid, kemahiran iaitu dalam aspek kemahiran berfikir lah. Jadi secara ringkasnya aspirasi ini dia menekankan transformasi kemahiran berfikir dalam kalangan murid agar mereka mampu untuk menghadapi cabaran dunia moden. Fokus utama adalah kepada teras kemahiran kognitif yang melibatkan pemikiran kritis dan juga kreatif. Jadi penyelesaian masalah berasaskan logik serta minda inovasi dan keusahawanan ini. Pemikiran kritis dan kreatif memberi keupayaan kepada murid untuk menganalisis maklumat secara mendalam dan menghasilkan idea baru dari pelbagai sudut. Jadi sementara itu penyelesaian masalah berasaskan logik pula ia membolehkan murid menggunakan pengetahuan yang mantap untuk menangani situasi yang mencabar. Dalam masa yang sama, minda inovasi dan keusahawanan menuntut keberanian murid untuk melaksanakan sesuatu yang baharu dengan daya cipta yang sangat tinggi. Selaras dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK 21. Selain itu, aspirasi kemahiran berfikir ini turut dijelaskan melalui model input proses melalui model input, proses dan juga output. Jadi dari segi input, kurikulum yang disediakan mestilah mencabar dan menekankan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. Jadi kurikulum sebegini memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara mendalam dan tidak hanya bergantung kepada hafalan semata-mata. Dan dari segi proses, pedagogi aktif melalui PAK 21 dilaksanakan, termasuk penggunaan pembelajaran berasaskan projek PBL dan teknik inklusif dalam bilik darjah. Kaedah ini menjadikan murid lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran sekaligus meningkatkan daya fikir mereka. Akhirnya, dari segi output, aspirasi ini melahirkan modal insan yang kompetitif di peringkat global. Murid bukan sahaja mampu mencipta nilai baharu dalam ekonomi digital, tetapi juga dapat bersedia untuk bersaing di pentas dunia dengan kemahiran berfikir yang mantap. Jadi, kesimpulannya aspirasi murid dalam aspek kemahiran berfikir amat penting kerana ia bukan sahaja membentuk murid yang kritis, kreatif dan inovatif, tetapi ia juga melahirkan generasi yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara serta bersaing di peringkat antarabangsa seperti yang saya katakan sebelum-sebelum ini. Jadi dengan kurikulum yang mencabar, pedagogi aktif dan hasil yang melahirkan modal insan yang berkualiti, aspirasi ini menjadi tonggak utama dalam memastikan sistem pendidikan Malaysia benar-benarlah relevan dengan tuntutan abad ke-21. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada aspirasi murid, kemahiran berfikir daripada implikasi serta cabaran berikut. Okey, jadi
Jadi seterusnya saya pergi kepada aspirasi murid kemahiran berfikir, iaitu yang memberi fokus kepada bagaimana penerapan kemahiran berfikir bukan sahaja membentuk murid tetapi juga mengubah identiti guru sebagai pendidik. Implikasinya amat besar kerana guru kini dilihat sebagai insan berjiwa pendidik yang berperanan lebih daripada sekadar menyampaikan maklumat. Mereka menjadi fasilitator minda kritis, iaitu individu yang menggalakkan murid berfikir secara mendalam dengan menggunakan soalan-soalan mencabar seperti mengapa dan bagaimana. Jadi peranan ini menjadikan bilik darjah lebih dinamik kerana murid digalakkan untuk menyoal, menilai dan menghubungkan ilmu dengan kehidupan seharian. Jadi selain itu, guru juga turut berperanan dalam mendorong murid ke arah penyelesaian masalah yang inovatif. Murid tidak lagi bergantung kepada hafalan fakta semata-mata untuk peperiksaan. Sebaliknya, digalakkan mencari solusi kreatif yang relevan dengan cabaran dunia sebenar. Dalam masa yang sama, budaya refleksi kendiri turut dipupuk. Murid dididik untuk sentiasa menilai hasil kerja mereka, menghubungkannya dengan pengalaman pembelajaran dan memperbaiki kelemahan. Budaya ini melahirkan murid yang lebih matang, bertanggungjawab dan mampu mengurus pembelajaran mereka sendiri. Namun begitu, aspirasi kemahiran berfikir ini turut berdepan dengan cabaran besar di peringkat global. Jadi saya akan berkongsi sedikit apa itu cabaran besar yang dihadapi ataupun yang mereka turut berdepan. Jadi antaranya ialah literasi media terhadap disinformasi, di mana murid perlu memiliki minda berlapis untuk mengesan ketidakbenaran maklumat di tengah ledakan berita palsu. Jadi guru perlu berperananlah untuk membimbing murid agar lebih kritis dalam menilai sumber maklumat, sekaligus melahirkan generasi yang tidak mudah terpengaruhi dengan propaganda-propaganda yang ada. Okey, jadi seterusnya saya pergi pula kepada cabaran kedua. Jadi cabaran kedua ialah pertembungan antara kemahiran manusiawi dan automasi AI. Dalam era teknologi moden, banyak tugas yang boleh digantikan oleh mesin. Namun pemikiran kreatif dan analitikal manusia tetap tidak dapat diganti. Oleh itu, murid perlu dilatih untuk menguasai kemahiran yang unik dan bernilai tinggi agar kekal relevan dalam dunia pekerjaan. Jadi seterusnya cabaran yang ketiga ialah solusi kekompleksan, iaitu keupayaan murid menghubungkan pelbagai disiplin ilmu bagi menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan ekologi yang semakin kompleks. Jadi kesimpulannya, aspirasi murid dalam kemahiran berfikir bukan sahaja melahirkan murid yang kritis, kreatif dan reflektif, tetapi juga membentuk guru sebagai fasilitator yang berjiwa pendidik walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran global seperti disinformasi, automasi dan kekompleksan. Aspirasi ini tetap menjadi tonggak yang pentinglah dalam memastikan pendidikan di Malaysia mampu melahirkan generasi yang berdaya saing, berfikiran mendalam dan bersedia menghadapi cabaran dunia moden. Okey, jadi saya pergi kepada ringkasan aspirasi murid kemahiran berfikir seperti yang saya terangkan tadi, iaitu pertama, pelajar menjadi pemikir kritis. Maksudnya dia bukan hanya sekadar menghafal. Jadi pelajar beralih daripada sekadar menghafal fakta kepada keupayaan menganalisis maklumat dan menyelesaikan masalah dunia sebenar. Menghafal fakta itu bagus, tapi kita juga perlu ada keupayaan dalam menganalisis maklumat dan selesaikan masalah dalam dunia sebenar. Okey, jadi ini memastikan mereka mampu membuat keputusan logik dalam situasi yang mencabar daripada PAL ETAL 2021. Seterusnya adalah yang kedua, iaitu pembelajaran akan jadi lebih aktif dan inovatif.
melalui kaedah seperti pembelajaran berasaskan projek, PBL. Pelajar didorong untuk berinovasi dan berani untuk mencuba perkara baru. Sebab ada sesetengah pelajar mungkin mereka tidak diberi peluang ataupun mereka tidak berani untuk ke depan untuk mencuba perkara baru. Jadi implikasinya jadi dengan adanya pembelajaran lebih aktif dan inovatif ini, jadi lahirnya model insan yang kompetitif dan kreatif untuk ekonomi digital bagi masa hadapan. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada aspirasi murid yang kedua selepas kemahiran berfikir. Kita pergi kepada aspirasi murid yang kedua iaitu etika dan kerohanian. Okey, jadi saya pergi kepada aspirasi murid etika dan kerohanian. Jadi aspirasi ini memberi penekanan kepada pembentukan sosial yang utuh dalam kalangan murid dengan tujuan melahirkan individu yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga berakhlak mulia dan berintegriti yang tinggi. Jadi pembentukan sahsia ini bermula dengan mengukuhkan kepercayaan kepada Tuhan serta menjiwai nilai integriti dan amanah dalam diri murid. Dengan asas kerohanian yang kukuh, murid akan lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan mampu untuk membuat keputusan yang tepat berlandaskan nilai moral yang tinggi. Jadi selain itu, aspirasi ini juga turut menekankan tunjang sahsiah dan nilai sivik, iaitu murid dididik untuk mengamalkan tanggungjawab sivik dan disiplin dalam kehidupan seharian. Mereka bukan sahaja beradab dan berdisiplin tetapi juga aktif dalam aktiviti kesukarelawan masyarakat. Melalui pelibatan dalam aktiviti sebegini, murid dapat menanam rasa empati, semangat tolong-menolong dan kesedaran sosial yang mendalam. Jadi nilai CV ini menjadikan murid lebih peka terhadap isu-isu masyarakat serta mampu menyumbang kepada kesejahteraan komuniti. Dari segi proses, aspirasi etika dan kerohanian ini dilaksanakan melalui penerapan nilai merentas kurikulum. Nilai murid tidak hanya diajar dalam mata pelajaran pendidikan moral atau pendidikan Islam semata-mata, tetapi diterapkan secara menyeluruh dalam semua aspek pembelajaran, sama ada dalam bilik darjah, aktiviti sukan atau program pembangunan sahsia. Jadi murid sentiasa dididiklah untuk mengamalkan nilai murni seperti kejujuran, hormat menghormati dan juga tanggungjawab. Jadi pendekatan ini untuk memastikan nilai etika dan kerohanian itu benar-benar sebati dalam diri murid dan bukan hanya sekadar teori yang dipelajari. Jadi akhirnya hasil daripada aspirasi ini ialah lahirnya warga global berintegriti. Murid yang dibentuk melalui aspirasi etika dan kerohanian akan menjadi individu yang berakhlak mulia yang mampu hidup harmoni dalam kalangan masyarakat berbelang kaum. Jadi mereka bukan sahaja berfungsi sebagai warga negara yang bertanggungjawab, tetapi juga sebagai warga dunia yang menjunjung nilai kemanusiaan sejagat. Dengan integriti yang tinggi, mereka mampu menghadapi cabaran global sambil mengekalkan identiti moral dan spiritual yang kukuh. Kesimpulannya, aspirasi murid dalam aspek etika dan kerohanian amat penting kerana ia dapat melahirkan generasi yang seimbang dari aspek atau dari segi intelek, emosi dan spiritual. Murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berdisiplin, beradab dan berintegriti. Inilah asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara serta dunia secara keseluruhannya. Baiklah, seterusnya saya akan terus pergi kepada aspirasi murid etika dan kerohanian iaitu dalam aspek implikasi dan juga cabaran berikut. Jadi,
Aspirasi murid etika dan kerohanian yang memberi fokus kepada implikasi terhadap peranan guru serta cabaran yang perlu dihadapi dalam dunia moden. Aspirasi ini menekankan bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi juga suri teladan berintegriti. Guru menjadi model utama yang menentukan perilaku murid. Justru akhlak tinggi yang ditunjukkan oleh guru akan menjadi cerminan kepada sahsiah murid. Dalam konteks ini, guru berjiwa pendidik amat penting kerana mereka mendidik dengan penuh kasih sayang, membimbing murid bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari segi rohani dan emosi. Jadi implikasi aspirasi ini turut menuntut guru untuk menjadi pembimbing rohani yang empati, iaitu mengutamakan pembinaan sahsiah dan rohani murid berbanding dengan pencapaian perasaan semata-mata. Guru yang berjiwa pendidik ini akan melihat murid mereka sebagai insan yang perlu dibentuk secara menyeluruh dan bukan separuh-separuh, seperti bukan hanya sekadar belajar yang hanya sekadar perlu lulus ujian mereka. Jadi pendekatan mendidik yang digunakan ini juga lebih kepada membimbing daripada menghukum. Kerana itulah, bagi saya itulah yang sepatutnya dilakukan, iaitu kita perlu lebih kepada membimbing daripada menghukum. Kerana sesetengah hukuman itu tak akan menjadikan kemenjadian seseorang. Jadi disiplin diberikan melalui pendekatan kasih sayang dengan tujuan membentuk jiwa murid yang murni dan berakhlak mulia. Namun begitu, aspirasi etika dan kerohanian ini turut berdepan dengan cabaran besar di peringkat global, antaranya ialah krisis moral dan sosial dalam era cyber. Murid kini terdedah kepada pengaruh negatif di media sosial, berita palsu dan budaya yang boleh merosakkan nilai murni. Dan biasanya pengaruh negatif dari media sosial ini datangnya daripada pengaruh yang tidak beretika. Jadi dalam hal ini guru berperanan sebagai benteng krisis moral dan sosial cyber, iaitu menjadi kompas moral yang membimbing murid agar tidak hanyut dalam arus digital yang tidak terkawal. Selain itu, guru juga perlu mendepani cabaran global dengan melahirkan murid yang menjadi ejen keamanan dan mengamalkan nilai universal. Murid dididik untuk menghormati, bertoleransi dan mengamalkan sikap saling memahami agar konflik sifar dapat dicapai dalam masyarakat yang berbilang kaum dan budaya seperti Malaysia. Jadi kesimpulannya, aspirasi murid dalam aspek etika dan kerohanian bukan sahaja dan bukan sekadar membentuk guru sebagai suri teladan berintegriti dan pembimbing rohani yang empati, tetapi juga melahirkan murid yang berakhlak mulia, berdisiplin dan mampu menjadi ejen keamanan sejagat walaupun berdepan dengan cabaran global seperti krisis moral cyber dan pengaruh media sosial. Aspirasi ini tetap menjadi asas penting dalam memastikan pendidikan di Malaysia ini melahirkan generasi yang seimbang dari segi intelek, emosi dan spiritual. Dengan semangat ini, guru dan murid-murid bersama-sama membina masyarakat yang harmoni, berdaya saing dan juga berintegriti, kerana ini memerlukan usaha dan kerjasama daripada semua orang. Baiklah, seperti biasa saya akan ringkaskan implikasi aspirasi murid etika dan kerohanian yang telah pun saya bincangkan sebentar tadi. Okey, jadi yang pertama sekali adalah guru sebagai teladan berintegriti dan pembimbing rohani, iaitu guru bukan sekadar hanya penyampai ilmu tetapi juga menjadi model akhlak tinggi serta membimbing murid dengan penuh empati dan menekankan pembinaan sahsiah dan rohani berbanding pencapaian peperiksaan semata-mata. Seperti yang kita tahu, murid-murid memang melihat seorang gurunya sebagai inspirasi. Jadi apabila seorang guru itu memperlihatkan akhlak mereka yang mulia, jadi ia ibarat cermin. Jadi murid akan mengikuti
akhlak mulia tersebut. Terus seterusnya adalah pendekatan mendidik yang membentuk jiwa murni, iaitu guru menggunakan kaedah mendidik bukan menghukum dengan disiplin berasaskan kasih sayang untuk melahirkan murid berakhlak mulia dan berjiwa positif. Jadi seperti yang saya cakap tadi, kita perlulah lebih kepada mendidik dan bukan hanya menghukum, kerana kadang-kadang pelajar atau anak-anak murid ini hanya ingin belajar. Jadi proses pembelajaran mereka itu mungkin ada yang tersasar sikit. Jadi itu bukannya tiket atau landasan untuk kita menghukum. Jadi kita perlulah lebih kepada mendidik, kita perlulah menggunakan kaedah mendidik dan bukannya menghukum. Supaya uh, sifat disiplin itu datang daripada berasaskan kasih sayang dan dapat melahirkan murid yang berakhlak mulia dan juga berjiwa positif. Baiklah, kita sudah pun menelusuri aspirasi murid yang kedua-dua berikut. Seterusnya saya akan pergi yang ketiga, aspirasi murid, iaitu identiti nasional. Okey, jadi baiklah. Aspirasi murid identiti nasional ini memberi penekanan kepada pembinaan jati diri murid sebagai warga negara Malaysia yang berintegriti, berhemat tinggi dan mampu bersaing di peringkat global. Jadi teras utama aspirasi ini ialah untuk memupuk nilai patriotisme dan kenegaraan. Murid dididik untuk mencintai tanah air, menghargai sejarah serta mempertahankan kedaulatan negara. Dengan semangat patriotisme yang kukuh, murid akan lebih menghargai pengorbanan generasi terdahulu dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kemajuan negara. Selain itu, aspirasi ini juga turut menekankan keharmonian dan perpaduan. Jadi, murid diajar untuk menghormati kepelbagaian kaum dan budaya serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Jadi, perpaduan ini amat penting kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan keharmonian sosial perlulah menjadi asas kepada kestabilan politik, ekonomi dan juga budaya. Jadi kita perlu, jadi keharmonian sosial ini dia jadi kestabilan antara politik, ekonomi dan budaya daripada tiga aspek inilah. Jadi dengan adanya nilai integriti dan sikap saling menghormati, murid akan dapat membina hubungan yang erat antara satu sama lain sekaligus melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Teras ketiga ialah tanggungjawab sivik, iaitu murid digalakkan untuk menjadi warga negara aktif yang mengambil berat terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara. Mereka dididik untuk menyumbang secara sukarela kepada golongan yang memerlukan, sama ada melalui aktiviti kesukarelawan, program kebajikan atau usaha pembangunan komuniti. Mereka dididik ni dengan adanya beberapa program di sekolah lah. Jadi dengan cara ini murid bukan sahaja dapat membina sahsiah yang baik tetapi juga dapat menanam rasa empati dan tanggungjawab sosial yang tinggi. Seterusnya, dari segi proses pembangunan, aspirasi identiti nasional ini dilaksanakan melalui integrasi kurikulum dan aktiviti. Subjek seperti sejarah dan moral yang diberikan penekanan kerana ramai yang tak tahu kerana mengapa subjek seperti sejarah dan moral ini diberikan penekanan. Subjek ini diberikan penekanan kerana ia dapat membentuk kesedaran murid terhadap asal-usul negara, nilai sivik dan tanggungjawab sebagai warga negara. Jadi selain itu, program integrasi kaum seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun RIMUP turut dijalankan bagi menggalakkan interaksi antara murid daripada pelbagai latar belakang. Jadi aktiviti sebegini bukan sahaja memperkukuhkan perpaduan tetapi juga dapat membina semangat kebersamaan yang menjadi asas kepada identiti nasional. Jadi akhirnya hasil daripada inspirasi ini
Hasil daripada aspirasi ini ialah lahirnya generasi pelajar yang mempunyai jati diri, teguh dan mampu bersaing di di persada dunia. Murid bukan sahaja berbangga dengan identiti nasional mereka tetapi juga bersedia untuk menghadapi cabaran global dengan semangat patriotisme, keharmonian dan tanggungjawab sivik yang tinggi. Dengan jati diri yang kukuh, mereka dapat menjadi modal insan yang berkualiti yang menyumbang kepada pembangunan negara serta mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi kesimpulannya, aspirasi murid dalam aspek identiti nasional amat penting kerana ia melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi berakhlak, berintegriti dan berjiwa patriotik. Inilah asas kepada pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu, padu, berdaya saing dan mampu berdiri teguh di pentas dunia. Okay. Jadi baiklah, seterusnya saya pergi kepada aspirasi murid identiti nasional ataupun patriotisme. Jadi aspirasi ini memberi penekanan kepada pembentukan jati diri murid sebagai warga negara Malaysia yang berjiwa patriotik, berintegriti dan mampu menghadapi cabaran global. Jadi saya akan menerangkan tentang implikasi dan cabaran. Jadi implikasinya amat besar kerana ia turut membentuk identiti guru sebagai insan berjiwa pendidik. Guru berperanan sebagai ejen penyataan bangsa dan integrasi, iaitu jambatan perpaduan yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni agar dapat dicontohi oleh murid. Guru yang cemerlang bukan sahaja menyampaikan ilmu, tapi juga menjadi suri teladan yang mengamalkan semangat patriotisme demi kemajuan Malaysia. Jadi selain itu, guru juga turut berperanan sebagai duta jati diri ataupun iaitu role model lah, lebih kita faham. Role model patriotisme yang bangga dengan agama, bangsa dan bahasa kebangsaan. Jiwa pendidik yang dimiliki oleh guru akan menjadi inspirasi kepada murid untuk mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Dengan semangat patriotisme yang tinggi, guru membimbing murid agar menghargai identiti nasional, sekaligus dapat menanam rasa cinta terhadap tanah air. Namun begitu, aspirasi identiti nasional ini turut berdepan dengan cabaran besar di peringkat global. Antaranya ialah globalisasi dan penipisan jati diri, di mana budaya luar semakin berkembang dan berpotensi melupakan budaya serta identiti nasional sendiri. Murid jadi seperti kita tahu, budak-budak atau murid dia mudah dipengaruhi oleh budaya luar. Lebih-lebih lagi dengan adanya media sosial pada masa kini. Jadi murid perlu dididik untuk berfikir secara global tetapi bertindak secara lokal agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar. Sebaliknya tetap berjiwa Malaysia. Jadi seterusnya cabaran yang kedua ialah ancaman ideologi luar melalui media sosial seperti yang saya kaitkan tadi. Jadi penyebaran ideologi asing melalui platform digital mampu menggugat nilai murni dan perpaduan negara. Dalam hal ini, guru berperanan sebagai perisai yang melindungi, yang berperanan untuk melindungi murid mereka daripada terpengaruh dengan ideologi luar yang boleh merosakkan jati diri mereka. Jadi kesimpulannya, aspirasi murid dalam aspek identiti nasional bukan sahaja melahirkan murid yang berjiwa patriotik tetapi juga membentuk guru sebagai ejen perpaduan dan duta jati diri. Walaupun berdepan dengan cabaran global seperti pengaruh budaya luar dan ancaman ideologi melalui media sosial, aspirasi ini tetaplah menjadi asas penting dalam memastikan pendidikan di Malaysia melahirkan generasi yang berjati diri teguh. Bukan berjati diri teguh saja tapi bersemangat patriotik dan mampu bersaing di persada dunia. Dengan semangat ini, kita bergerak bersama-sama ke arah jati diri nasional yang kukuh dan juga berdaya saing. Okay, jadi baiklah, seperti biasa saya akan ringkaskan implikasi yang saya
huraikan sebentar tadi. Jadi yang pertama sekali, implikasi aspirasi membina identiti nasional ini, yang pertama sekali adalah untuk pengukuhan semangat patriotisme dan perpaduan, iaitu melalui penekanan subjek sejarah dan program integrasi seperti RIMO. Murid akan lebih menghargai kedaulatan negara dan menghormati kepelbagaian budaya. Implikasinya, kestabilan sosial negara dapat dikekalkan melalui generasi yang menjadikan rukun negara sebagai pegangan hidup mereka. Jadi seterusnya adalah kelahiran warga negara yang aktif dan bertanggungjawab. Jadi penerapan tanggungjawab sivik melahirkan murid yang memahami hak serta peranan mereka terhadap negara mereka sendiri. Jadi, ini memastikan pelajar bukan sahaja berjaya di peringkat global, malah tetap mempunyai jati diri yang teguh untuk berbakti kepada tanah air. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujungnya, iaitu saya akan merumuskan apa yang saya bentang sebentar sahaja tadi. Jadi akhir sekali saya pergi kepada kesimpulan, iaitu secara keseluruhannya dapat kita lihat bahawa sinergi antara aspirasi sistem dan aspirasi murid merupakan tunjang utama dalam membentuk identiti guru berjiwa pendidik yang benar-benar holistik. Aspirasi sistem seperti equity, kesetaraan prasarana dan keadilan digital apabila digabungkan dengan aspirasi murid seperti kemahiran berfikir, etika dan kerohanian serta identiti nasional akan melahirkan satu ekosistem pendidikan yang seimbang dan menyeluruh. Keupayaan seorang pendidik untuk menterjemahkan matlamat pendidikan ini ke dalam bilik darjah akan menentukan sejauh mana generasi masa depan mampu bersaing di pentas global yang penuh dengan ketidakpastian. Guru yang berjaya menyerap nilai-nilai cemerlang bukan sahaja akan menjadi penyampai ilmu yang berkesan, malah ia juga berperanan sebagai arkitek sosial yang membina peradaban bangsa. Jadi mereka membentuk murid bukan sekadar untuk lulus peperiksaan seperti yang berada di fikiran sesetengah orang, tetapi juga untuk menjadi insan yang berakhlak, berintegriti dan juga berdaya saing. Jadi dengan semangat ini, guru menjadi penggerak utama dalam memastikan pendidikan Malaysia sentiasa relevan serta kalis masa depan. Jadi kesimpulannya, aspirasi sistem dan aspirasi murid bukanlah dua perkara yang terpisah, tapi saling melengkapi antara satu sama lain. Aspirasi sistem menyediakan landasan dan struktur, manakala aspirasi murid memberi arahan dan tujuan. Apabila kedua-duanya digabungkan, lahirlah guru berjiwa pendidik yang holistik, murid yang seimbang dari segi intelek, emosi dan spiritual, serta masyarakat yang harmoni dan juga berdaya saing. Inilah asas kepada pembentukan generasi masa depan yang mampu mengharungi cabaran dunia, pendidikan moden dan seterusnya mengangkat martabat negara di persada antarabangsa. Jadi sebelum saya mengakhiri, izinkan saya memberi peribahasa atau perumpamaan lah. Jadi perumpamaan maksud saya. Jadi guru ini ibarat lilin yang membakar dirinya untuk menerangi jalan kehidupan pelajar-pelajarnya. Jadi kita perlu menghormati guru dan menghargai segala jasa dan pengorbanan guru kepada kita. Baiklah, ini rujukan yang saya telah rujukan berdasarkan ayat-ayat atau beberapa ayat yang saya gunakan tadi. Saya ada menggunakan beberapa rujukan di sini. Okey. Baiklah, jadi sampai di sini sahajalah pembentangan saya pada hari ini. Diharapkan apa maklumat yang saya bagi ini berguna buat semua orang dan itu sahaja daripada saya, Nur Iman Alasha binti Sulaiman, untuk melaksanakan pentaksiran berterusan penghantar pengajian pendidikan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.